Kalau korang teringin sangat nak makan buffet tapi nak cari mana yang murah dan sedap, kat sini serendah RM35 sahaja. Hari ni kita dekat Samurai Yakiniku. Kita order buffet Samurai Yakimono. RM49 je guys. Ni semua dapat and boleh refill. Banyak kan? Okay, so untuk set ni korang boleh dapat Yakiniku, Yakiniku Premium, ada Yakitori which is ayam teriyaki, and ada marinated lamb with scallop, baby octopus, salmon fin, and kalau shabu-shabu tu korang kena masuk dalam clay pot. Okay, dapat juga with rice bowl and miso soup with gravy sauce. So semua benda ni korang boleh refill tau. So korang nak refill tu korang boleh scan je QR dekat meja korang tu. Macam buffet-buffet lain kat sini pun ada boleh buat sos tau. Tapi kat sini dia ada bagi guide macam mana nak buat sos yang famous dan sedap. Selain grill, korang boleh juga ada shabu-shabu. Masuk je dalam ni. Ni yang premium punya. Lepas tu ada yang biasa juga. Tengok ni daging dia. Cepat je dia masak. Wah. Ni kita cuba shabu-shabu biasa dengan kita punya sos yang kita buat tadi. Jom kita rasa. Sedap gila tu. Dia punya daging just juicy gila and dia punya sos pun kena sangat. This one yang premium shabu-shabu. Sekali dengan sos cicah. Patutlah weh, sedap gila. Lembut nak mampus weh. Memang on top lah. Kalau korang dah habis makan dan semua, lepas tu korang nak tambah lagi, korang boleh scan je. Siapa yang nak makan sini, korang jangan risau. Kat sini ada sijil halal dah. Okay, kat sini korang boleh dapatkan 3 jenis buffet. Yang paling rendah RM35 je. And then ada wagyu punya pun. RM199 je. Korang boleh makan sepuas hati. Ni dekat Samurai Yakiniku setapak KLTS tau. So, kalau korang nak makan kat sini, korang boleh reserve dulu untuk elak ramai orang. Kalau korang nak masuk dekat sini, korang kena masuk palang kat area sana. Kena U-turn bukan straight. Lepas tu kat sini parking senang je sebab ada reserve.